Ramai orang baca ayat 1 surah Ad-Duha tapi baca dengan salah. Jadi jom kita semak bacaan kita. Wad-duha. Lagi sekali kita ulang. Wad-duha. Dan bukannya dibaca wad-duha, wad-duha. Yang itu salah. Okey, saya akan explain dengan ringkas macam mana kita nak memperbaiki sebutan kita. Yang penting, yang kritikal kat situ adalah pada huruf dad. Yang itu ramai orang baca dengan salah. Macam manakah makhraj huruf dad? Macam mana kita nak sebut dia? Huruf dad merupakan huruf yang perlu disebut dengan tebal. Kemudian cara kita nak parkingkan lidah kita. Okey, bayangkan ini lidah kita. Kita akan activatekan, kita akan gunakan sisi lidah kita. Sama ada sisi kiri ataupun sisi kanan, dan kita parkingkan di gigi geraham kiri atas ataupun gigi geraham kanan atas. Parkingkan lidah kita elok-elok dekat situ. Jangan guna hujung-hujung lidah. Guna sisi lidah. Kita parkingkan elok-elok. Apabila kita parkingkan sisi lidah kita elok dekat gigi geraham kiri atas ataupun gigi geraham kanan atas, dia akan membuatkan satu tekanan bunyi dekat situ dan akan mengeluarkan bunyi yang tebal. Cuba kita berlatih. Bo. Bo. Bukannya do. Bukan. Bo. Dan satu lagi komponen pada huruf ha, ataupun biasa kita panggil ha pedas. Betul? Okey, bila kita cerita tentang ha pedas, ini adalah antara huruf-huruf di kerongkong kita, di halkum kita. Dekat sini, tuan-puan, ada 3 tingkatan, 3 level yang kita kena beri perhatian. Okey, level bawah, level tengah dan level atas. Huruf ha pedas ini adalah kat tengah-tengah ni. Ha, ha. Kalau ha simple tu dia kat bawah. Ha, ha. Beza sebutan dia. Tak boleh sama. Kita baca lagi sekali. Wad-duha, wad-duha. Bukannya wad-duha. Yang itu salah. Ingat ya? Anda belajar satu hari ini, karya komen Alhamdulillah dan follow saya.